Aku lapar ni Syam. Kau nak makan apa ni? Kau makan je, lauk semua ada. Ketam ada. Tapi Malam aku macam mana? Trade? Woi, trade aku profit kau 500 pip guys. So hari ni kau nak belanja aku berapa modal kau hari ni? Modal aku dalam 1,500 lah. 1,500? Kau nak tengok ke aku punya profit? Okay guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Syam dan juga Aboy. Weh, Aboy ada lama tak jumpa dia. Okay guys, kita berada di mana guys? Nanti saya akan bagi location dekat korang. Okay guys, so kedai ni halal, jangan risau. Kedai ni dia tak ada jual babi, dia tak ada jual alkohol, dia tak ada jual banyak lagi lah. So dekat kedai ni dia hanya jual seafood je. So kita akan iftar untuk hari ni sempena bulan Ramadan, kita akan iftar dekat sini. Kita ajak Syam iftar sekali lah. Nampak tak? Ibu dia pun besar guys. Nampak? Ibu dia besar. Nampak tebal guys. Nampak tebal. Nampak? Ini nama dia, tempat dia. Jetty Seafood. Restoran makanan laut Jetty. Guys. So hari ni kita pause Syam. Syam kata dia profit dah banyak dah, semalam dia profit banyak. So kita pause dia makan benda ni guys. Apa tu? Weh, langsung tu tak nak kalah. Tapi sebelum tu kita tanya dulu bajet dia berapa. So bajet kau berapa Syam hari ni? Okay, so minggu lepas saya swing 500 pip. Kalau korang nak tengok, korang boleh tengok dekat channel Syam Suria. Okay, saya dah ada buat satu channel. Korang boleh join je, tekan link dekat YouTube tu. Saya ada sediakan Telegram. Okay, berapa saya profit dekat 500 pip tu? Ni, korang boleh tengok dekat sini. Nampak tak guys? Kalau korang nak tengok, saya masih hold lagi guys. Saya dah bagi tahu dah dalam channel fundamental, technical, saya dah bagi tahu. Korang hanya follow je mapping Syam, okey? So Syam, kau nak order apa ni? Murah tu. Kau tengok lobster kau RM19 je. RM19 je kan? Tak mahal RM19 pun. Tapi tulis ni 100 gram. Tapi kau kena tahu tu RM19, 100 gram je. Makanan ni aku tak pernah makan guys. Makanan ni kita orang tak pernah makan. Kau pernah makan ke? Pernah. Oh, patutlah kau ajak kat sini lah. Tapi sini banyak macam pelancong kan kat sini kan? Betul. Tempat ni memang banyak pelancong sebab dia bertepi, dia bersebelahan dengan laut ataupun sungai lah. Kalau tengok itulah adalah muara, belakang tu korang boleh nampak muara tau. Muara sungai. So muara sungai ni, muara ni adalah jalan untuk tembus ke laut. So diorang tinggal ambil dekat sini je, daripada sini je lah. Tak ada lah diorang ambil sini, tapi diorang ambil daripada nelayan lah. Kau ni masuk air lah Syam. Dia tangkap je guys, dia jual kat kita. Tak tahu lah nak pakai apa. Banyak pilihan dia guys kat sini. Kau order lah. Macam sedap semua lah. Sayur tadi nak kailai ikan masin. Air kita ambil orange juice lah. Orange juice. Ni tekak kau seorang je ke tekak aku? Asal kau tak nak ke? Tak nak. Tak nak apa kau order lah. Maju guys. Balik. Korang pandai tak pakai chopstick? Tak payah nak pakai chopstick. Kita nak shot je. Bukan nak. Serius lah kau tak pandai? Nak shot je. Tak, kau tak pandai? Mana pandai sangat. Boleh terbang laut tu. Ikan laut tu yang kita order. Okay, kau kena banyak belajar dengan aku ni. Aku boleh tangkap lalat guna chopstick. Aku mesti pencau. Kau tunjukkan skill kau. Skill chopstick kau. Tengok. Tengok tangan pun dah tahu guys. Sebab kalau misal kata tak ada chopstick, tak pandai pakai chopstick, tak pandai pakai sudu, korang boleh basuh tangan sebab situ ada tempat basuh tangan. Jam berapa dah guys? Dah berbuka dah berbuka kan. So dah boleh lah kita nak minum ke apa, okey. Sebenarnya benda ni tak ada plan pun. Aku call Aboy, dia cakap ada tempat best. Time panas-panas waktu tu dia ajak aku dah peluh-peluh. Lepas tu last dekat mana? Kuala Selangor guys. Ni restoran makanan laut. Jetty guys. Okay, so kita orang naik apa? Kita orang naik motor guys. Sebenarnya saya nak buat macam ride bawa. Tadi dah bawa GoPro lah, tapi kita orang bawa laju, lalas jatuh. Lepas tu hilang. Aduh, jam kepala. Lepas tu
Macam mana nak tunjuk kat korang yang kita orang naik motor ni? Aduh. Sebenarnya ada footage kan, ada footage sebenarnya tadi. Waktu ride tu kita orang ada pakai GoPro, tapi GoPro tu terjatuh. Sebab Syam dia bawa laju sangat tak ingat dunia. Syok bawa laju. Mentang-mentang jalan Hilang kosong. stres. Lepas Isnin sampai Jumaat dah stres, Sabtu Ahad kita ride. Apa lagi kan? Kita release tension dulu, cari makan yang best-best. Korang jangan lupa pula join kelas saya. Kelas saya setiap hari Rabu dengan Jumaat guys. Join channel saya juga. Sebab apa? Saya akan bagi mapping berkenaan direction dan fundamental. Sekejap lagi saya tunjuk kita orang makan apa. Jom kita tengok. See you guys. So nampak guys? Nampak banyak kuda guys. Tapi so sebenarnya ni bukan Syam yang order, Lucas yang order. Dia kata ni sedap punya. Tengok. Lobster banyak guys. Lobster pula. Ketam. 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 Tapi flavor dia lain-lain. Okay guys, so ini makanan yang kita order malam ni. So agak banyak juga makanan ni sebenarnya, dah terlebih order dah sebenarnya guys. Okay. So Syam pun dia dah tak tahan, dah lapar, so aku bagi tahu lah. Okay, yang ni ketam masak sweet and sour, ketam masak kamyong. Yang ni pula ketam masak butter lah, buttermilk lah. Okay, yang ni yam ring. So yang ni biasa sayur kailan masak ikan masin. Ini aku tahu. Ini aku tahu. Ini alien. Ini bukan alien guys. Syam ni dia tak pernah jumpa lagi binatang ni. Yang ni kita panggil sebagai mantis strip. Mantis strip. Okey. Ini biasalah. Okay, kenal kupang ke lala ke tak tahu apa benda. Yang ni sup ada baby shark. Dia bukan biasa lah. Luar biasa. Ni bukan biasa. Ni apa? Sayur masin. Sup sayur masin. Dia ada tambah baby shark sikit. Kita rasa dulu alien. Korang tahu tak ni apa? Dia macam udang tapi udang pelik weh. Dia macam dia jalan tu ke belakang. Okey, kita rasa dulu. Sedap guys. Rasa lemak-lemak dia, manis dia. Apa benda tu batu ni? Sedap Apa kan? benda tu? Nama dia ini untuk ketam. Ketuk ah. Ni ketuk kepala kau confirm. Technical semua kau boleh pakai. Jangan ketuk kepala aku. Ketuk kepala aku tak ada apa tu. Okey, pertama sekali kalau korang pernah makan salted egg, dia memang sebiji rasa salted egg. Cuma salted egg selalunya orang buat dengan ayam kan. Tapi yang ni dia dengan udang mantis. Udang mantis lah. So rasa dia lain sikit guys. Umur hidup aku tak pernah makan ikan jerung. So malam ni aku makan ikan jerung lah. Ini ikan jerung betul ke? Ya, betul. Baby shark Serius mah. Serius lah Lucas. Serius. I nak rasa satu. Yang ni ke? Ya, betul. Oh. Dia lembut punya. Tengok guys. Isi dia memang lembut gila guys. Tengok. Isi ikan jerung ni memang lembut. Tak ada. Kau dah makan ke? Dah, memang tak ada rasa hanyir langsung. Gila Memang sedap. Campur pula dengan kuah dia, lepas tu ada tahu putih kan. Terbaik lah. Betul lah boy. Sedap lah boy. Hebat, Lucas hebat. cakap ini kalau Cina sebelum dia makan ini dulu. Ni dia cicah guys, macam Melayu kan, dia suka cicah sos. So kita cicah. Ni macam makan roti gardenia dengan kuah kari ya kan? Tak rasa dia lain. Sekejap kita rasa tu. Dan ini roti goreng. Betul? Rangup guys. Tapi dia lembut. Ni apa? Dia Pau. Pau goreng. Tadi Syam dia rasa yang buttermilk punya. So macam mana rasa buttermilk, okey tak? Okey. Sedap lah. Cuma better makan dengan kuah macam ni lagi sedap. So yang ni Tu kita try yang sweet and sour pula. Okay. Mantap kan? Pedas tak? Rasa apa tomato? Dia tak Sweet. pedas langsung. Dia rasa Manis. manis. Last dia akan rasa masam-masam sikit. Yang manis tu sebab roti dia. Tak juga. Memang kuah dia. Kuah dia sedap, kau rasa? Ni. Sekarang ni kan? Ni apa ni? Keladi. Ni nama dia keladi. Dah aku try dulu. Kau ambil sini.
Ambil juga ah. Dia ada ayam dan dia ada keladi guys, keladi. So yang bulat tu sebenarnya keladi lah. Okay, dia keladi. Then kita ambil macam ni. So, kita rasa. Memang sedap lah. Rangup, pedas. Tambah nasi dia. Oi, boleh kenyang guys. Korang order ni je pun dah sedap ah. Korang tak payah order banyak-banyak pun. Tapi kalau korang ada duit, spend je. Sebab ni semuanya sedap lah. Kita orang dah rasa dah. Aku nak try ni guys. Ni nama dia kupang. Kau nak buka macam mana tu? Dah buka dah Syam, dah buka dah. Tinggal korek. Dah buka dah. Oh, macam tu makan dia. Kau Okey. korek di sini. Sorry guys. Tak tahu guys. Tahu by sel je. Okay, guys. Tapi korang jangan risau lah. Kita cuba kupang. Tak ada ubat guys, tak ada ubat. Apa Memang yang tak sedap ada dia. ubat tu? Ni memang sedap. Dia sama dengan ketam tu. Rasa dia. Memang tak ada ubat. Bawang putih. Kau makan lah. Dia potong hanya. Oh, dia ni untuk hilangkan bau tu lah. Tak, potong hanya. Kau tak scam aku lah. Tak ada. Makan lah bawang putih. Macam mana makan? Oh, ni lah ambil sikit, taruh ni atas tu. dekat sini. Okey. Ambil sikit taruh atas tu, lepas tu kau makan. Mana dia punya lala ni? Macam tu ambil lala. Okay, ambil guys. bawang putih ni. Macam tu. Okey, taruh. Oh, macam ni. Kau ni aboy asyik kenakan aku. Tak habis-habis. Sedap guys. Kau kena datang, kau kena rasa benda ni. Makanan ni memang semua sedap. Dan nak pula makan tepi JT. Makan tepi JT, korang boleh tengok kejap lagi. Untuk pengetahuan korang, kita makan semua ni sebenarnya sambil kita menikmati muara. Ni muara laut guys, korang boleh tengok. Tapi ni muara ada JT, nelayan. So kita makan sambil makan layan. Kalau petang memang cantik lah, nampak sunset tau. Tapi sekarang dah malam, makanan kita pun sampai tadi lewat sikit. Sebab ramai orang makan kat sini, sebab sini memang sedap guys. So korang boleh cuba lah. Cok, sebab apa? Sebab ride, lepas dah penat-penat ride, korang pun buka dekat sini. Mantap. Kita tengok berapa harga dia. Sekejap lagi saya akan tunjuk. Okay guys, alhamdulillah kita punya iftar hari ni berbuka dengan rezeki. Alhamdulillah semua habis guys. Tinggal sarang ketam je. Sarang ketam. So Syam pun dia tak mampu nak bersuara dah. Boleh dah ni, penat. boleh. Tengok, dia masih lagi berusaha menghabiskan semuanya. Sebenarnya makan-makan ni kan mengantuk guys. Macam Aku mana dah- nak balik? Aku dah ngantuk ni. Macam mana nak balik? Dah banyak sangat ni. Habis kan? Tu satu lagi ketam. Tak boleh. Minum je. Dah kotor lah. Cuci tangan je. Sekejap, guys. foto kau. Cuci tangan je. Macam mana iftar kita hari ni? Oh, syok sangat. Oh, dengan harga yang tak Tak masuk akal akal weh. Itu bestnya kalau pergi kampung. 50% weh. 50%. Kalau itu bestnya kalau Kita orang makan kampung. anggarkan RM800 macam tu lah. Tapi Tak ni baru sampai pun. 400. Baru 400 lebih guys. So yang mana nak try boleh try lah dekat sini. JT Seafood ni. Kita orang lepak daripada iftar tadi pukul 7 sampai sekarang. Dah dekat pukul 10 lebih dah. Oh, tu lah tu guys. Dia baru nak tutup. Yang lain semua dah tutup dah. Kita makan sampai kenyang guys. Sebab tak cukup masa. Kalau 1-2 jam memang tak cukup. Sebab kalau makan macam tu banyak, memang banyak. Memang banyak gila. ni Puas sampai hati mengantuk lah. Ya betul. Syam sampai dah tertidur-tidur kat meja dah. Okay guys, ini saja video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.